Kami berada bersama Encik Ganaraja Anak Lelaki Rajaratnam, head of satu department di syarikat ini, syarikat insurans. Saya tidak mau menamakan syarikat insurans yang terkenal sekali dengan 3 angka, 3 ayat di Malaysia. Okey, 3 huruf di Malaysia. Maka Encik Anak Gorai adalah mangsa penipuan MRTA. Beliau telah membayar untuk mendapatkan insurans. Setiap orang yang beli rumah harus beli insurans yang disyorkan oleh bank. Kita tidak ada choice dekat mana kita nak beli. Mereka akan kata, okey, syarikat ini kita beli. Dia telah membayar kepada syarikat tersebut yang terkenal 3 ayat itu, 3 huruf tu, dan membeli insurans. Dan sekarang pada tahun 2008 disahkan beliau adalah penyakit kronik, dialisis. Dia terpaksa bikin dialisis, tidak berfungsi kidney dia, buah pinggang. Maka apabila mohon dengan sijil doktor, mereka syarikat yang terkemuka 3 huruf ni menafikan bayaran, dan ding dong, akhirnya dia bayar 30k saja, 10%. Dan sekarang 15 tahun dia telah bayar lebih kurang 376,000 duit titik peluk dia, walaupun seksa merana daripada pinjaman alung macam-macam daripada saudara mara, bayar tunggakan bank. So apa gunanya MRTA? Gubernur Negara Bank Negara Malaysia, Menteri Kewangan yang selaku jadi Perdana Menteri kita, Saudara Anwar Ibrahim, harus memandang serius hal ni. Kita tahu bahawa hari ini Parlimen sedang bersidang. 220 ahli Parlimen harus bersuarakan hak rakyat. Mereka dalam seksa. Kita mahu rakyat diutamakan. 222 ahli Parlimen harus menyuarakan ambil penting daripada hak rakyat macam ni. Masyarakat marhin merana. Setiap hari ada satu isu dengan bank, dengan syarikat insurans. Tetapi belum ada tindakan daripada Gubernur Bank. Gubernur Bank gaji lumayan, Menteri gaji lumayan, semua syok duduk, tapi rakyat merana. Sekarang kes dia sekarang, yang syarikat insurans 3 huruf ni harus bayar dia pampasan yang sepatutnya lebih kurang bernilai RM900,000 kerana 15 tahun telah bayar. Dia bayar tunggakan bank. Sekarang kita tahu beliau tidak sehat. Maka siapa yang bertanggungjawab? Kalau kita bayar lambat insurans, premium dia akan batalkan. 1 sen pun tak dapat. Kalau kita duduk hospital, kalau insurans, bila dia ambil duit senang. Kalau nak claim, macam-macam baru dia akan bagi tahu. Macam itu juga dalam MRTA, ini yang terjadi. Maka hari ini kita serahkan satu memorandum. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Ganaraj, wakil daripada penerima memorandum. Kita bagi tempoh kepada mereka 14 hari bekerja untuk mendapatkan pampasan, atau lagi kita akan bergerak ke Parlimen mengadakan demonstrasi besar-besaran. Kita akan memohon jasa baik budi bicara Menteri juga Gubernur Bank Negara bertindak segera membayar apa yang dia patut. Dia adalah warga Malaysia, seorang mantan pegawai polis yang telah mengorbankan dirinya untuk negara kita. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Kami ucapkan terima kasih kepada Encik Ganaraj Anak Lelaki Rajaratnam, pegawai daripada satu division, mewakili 3 huruf insurans ini menerima memorandum. Terima kasih. Kita ambil insurans untuk apa? Bila kita susah, kita sakit, kita apa-apa, kita minta bantuan supaya selesaikan hutang rumah. Tapi insurans macam-macam alasan dia beritahu saya tahu. Alasan apa yang dia beritahu tahu? Dia kata, saya ambil insurans, lepas tu saya dah buat transplant buah pinggang. Maksudnya, apabila seorang transplant buah pinggang, sekarang saya minta AIA punya insurans, kasih saya 10 juta punya insurans, saya bulan-bulan bayar. Dia boleh kasih tak? Dia tak kasih. Sebab dia tahu, dia lagi satu, dia orang senang-senang tipu rakyat biasa. You tahu apa? Total Permanent Disability itu apa? TPD itu apa nak? You cakap lah nak. TPD itu apa nak? Untuk buah pinggang apa? Siapa yang tentukan? Doktor tentukan ke AIA punya pegawai tentukan? Siapa nak cakap lah nak? Saya mau tanya. Ini 21 tahun punya perasaan tahu saya keluarkan. Saya pun malu mau datang jauh-jauh macam ni, mau tunjuk muka tahu. Sebab saya pun satu bekas anggota, saya tahu macam mana perasaan saya. Sekarang saya tanya you, depan you jawab. Pesakit buah pinggang, siapa yang tentukan? Doktor tentukan atau pegawai tentukan? Siapa? Doktor dengan pegawai. Doktor yang tentukan, pegawai dia buat saja. Okey. Apa itu total permanent disability? Maksud dia
Apabila sesuatu buah pinggang, dia tidak boleh menjalankan tugas dia dan rosak untuk selama-lamanya. Artinya buah pinggang itu sudah total permanent disability. Apabila buah pinggang itu sudah total permanent disability, artinya orang itu sudah total permanent disability. Lu jangan kaitkan apabila buah pinggang kamu dah rosak, kamu jalan, kamu boleh pergi bilik ke bilik, you boleh makan, you boleh drive, itu bukan you sehat. Ini tipu orang macam ni lah cara dia tipu halus tau. Cara tipu manusia, rakyat Malaysia dia halus. You tak boleh lawan. You macam mana hantar surat pun dia tak cakap tak cukup kriteria. Saya tunjukkan kriteria dengan you orang. You orang tengok kalau saya bohong saya ludah ni ke tau. Sebab saya 20 tahun lebih saya sengsara pasal ni. Saya bawa report di Balai Ampang tau. Saya hantar surat kepada KP, Ketua Polis Negara, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan, Menteri Dalam Negeri. Semua saya hantar supaya orang tahu. Lepas tu doktor dah sahkan saya ini sakit buah pinggang dan total permanent disability 2008. Tapi tak mau terima. Apa tak terima? Habis Dr. Fauzi yang JP ini KPJ itu tak ada power ke? Dr. Fauzi beritahu saya 2008 apabila buah pinggang dah rosak automatik total. Kenapa tak terima? Lepas tu lepas 15 tahun saya pergi ke Bank Negara. Nasib Bank Negara tolong saya. Bank Negara hantar surat baru keluarkan tu duit. Itu pun dia hantar saya pergi ke Gleneagles, satu pegawai doktor. Dia beritahu 2 doktor sahkan 2008. Dia kasih itu surat tahun 2023 dan 2022. Saya buat transplant 2009. Tapi macam mana doktor itu boleh sahkan walaupun dia tahu saya transplant, tapi dia tulis dalam buku itu saya sudah 2008 total permanent disability. Saya tanya itu doktor. Doktor cakap saya total permanent, tapi tak ada. Bila seorang itu buah pinggang rosak, dia tak berfungsi untuk selama-lamanya orang itu total permanent disability. Apa lagi saya mau fight? Apa surat you hantar, dia apa senang-senang dia cakap tahu. You tak cukup kriteria. Itu kriteria itu apa? You tak cukup kriteria. Tapi doktor itu tenang terang tulis you fulfill the kriteria. Sorry lah saya gelabah sikit sebab saya marah tau. You tengok doktor tulis that time the illness concern total permanent disability 2023 dia kasih. Kenapa tak mau terima? Lepas tu lagi satu doktor kesayangan dia juga 2023 dia tulis tengok fulfill the criteria. Apa lagi you mau? Sebab apa dia tahu saya pergi mahkamah seksyen saya kalah, saya pergi mahkamah tinggi saya kalah. Apa sebab saya kalah saya pun tak tahu. Tengok dia kata sini he fulfill the criteria of critical illness and with irreversible kidney damage on his native kidneys requiring lifelong renal replacement therapy. Tengok isu dia tu hari ni kita pun kena pegang dia, kena duduk belakang, tunggu belakang dia. Kemungkinan dia dalam stres tahu. Kemungkinan apa-apa terjadi kepada nyawa dia, siapa yang akan tanggungjawab untuk keluarga dia dan kepada nyawa dia. Maka apabila bayar insurans, mereka patut bayar, senang saja. Dia kata kurang kriteria. Orang yang buah pinggang dia kalau dicuci, dia boleh jalan, dia boleh pergi tandas, dia boleh jalan duduk makan semua. Kenapa mangkuk punya insurans ni tetap pakai otak ke? Itu yang kata semua mangkuk yang duduk dia tak layan, tidak ada langsung peri kemanusiaan. Lagi saya mau cakap Menteri Kesihatan, apa dia orang bikin Apa tujuan Menteri Kesihatan dalam Malaysia ini? Makan tidur saja ke dia orang? Satu doktor sahkan ini penyakit sakit buah pinggang, dia ni ada masalah total permanent disability, tapi tak mau terima. Habis itu apa guna doktor? Apa guna dia sign? Kenapa ejen insurans ni begitu power? Kenapa kerajaan tak boleh kontrol ke power dia orang ni? Saya minta maaf lah, saya cakap mungkin kasar sikit lah, tapi ini perasaan saya. 1 tahun saya simpan perasaan saya. Selagi saya tak dapat jawapan yang betul, saya akan fight sampai habis-habisan. Banyak yang terpedaya. Tengok kita dalam Malaysia, kita terpaksa beli MRTA atau apa juga insurans. Dan orang yang berpenyakit pun beli insurans. Diharapkan apabila dia terlantar di hospital, mereka akan dapat. Tapi hal dia,
15 tahun walaupun tidak dapat bayar insurans, kemungkinan besar rumah dia akan dilelong. So terpaksa dia utang sana utang sini, dia bayar 1 bulan. Sekarang dia datang daripada Johor Bahru. Dia datang mohon jasa baik kita untuk menghadapi masalah ini. So saya dengan terang-teranglah memberitahu, kalau hari ini ya, daripada hari ini tarik bekerja, 10 hari bekerja kalau insurans tak menjawab soal dan membayar apa jua pampasan dengan dia, kita akan bergerak ke parlimen. Kita tahu parlimen bersidang. Sekian.